Hai semua, selamat datang kembali lagi ke channel saya Alif Wakil. Dan hari ini saya ada berita, saya nak sambung balik bahagian shot tu. Seperti yang anda semua sedang lihat, saya akan jual beberapa item. Di antara kirim pabrik, cuma pabrik tiada yang lain. Nemu batu langsung ku tambangin, pabrik macet langsung ku benerin. Sekarang waifu sama yang lain. Apa ini? Yang ni anggaplah ini sebagai perhiasan. Yang saya akan jual ni 3 item. Ini punya Nissan Silvia, Liberty World, dan juga ada Supra Fast and Furious, dan satu lagi ni Mazda RX-7. Kenapa saya nak jual tiba-tiba ni? Padahal di tahun sebelum itu tu sudah komplit dah. Bang, bagaimana dengan Porsche 990 tu? 990 ke 911? Oh, maksud anda yang ini ke? Yang ini tidak saya jual sebab kan saya sudah ada pasangan. Yes, Cyberpunk punya ni dan juga Toyota Night Ghost. Yang ni tiga ni saya tak akan jual dah collection ni. Jadi maknanya apa semua ni saya tidak ada ruang ni dah. Tak ada tempat lagi dah. Sebab tu saya nak jual. Jadi saya nak jual ni di area mana? Ambil pakaian paling dekat dulu di Malaysia tu, utamanya di Waikata Terengganu lah, bagi besut dah. Saya akan gunakan COD lah. COD ya, cash on delivery. Dan juga harga bagaimana? Harga ini, yang ini 100. Ini harga kasar dahulu lah. Yang ini 100. Ini 100. Dan ini ni 50. Total 3 item ni 200.5. Ya. Kalau rasa mahal, kita boleh cek harga lagi ni. Ya, boleh cek harga lagi ni. Tapi ini harga kasar dulu 200.5. Saya boleh negotiation, boleh turunkan harga jika siapa yang berkenan. Ulangi sekali lagi, ini bahagian besut sahaja. Siapa nak boleh DM saya ataupun PM saya di IG saya Alif Walker. Dan itu sahaja lah. Kenapa tiba-tiba saya nak jual ni? Sebab saya sudah ada pengganti ni lagi bagus. Bukan lagi bagus lah, saya rasa dah komplit dah untuk hardware saya ni. Sudah komplit dah. Saya pun sudah ada pengganti juga. Pengganti untuk Nissan Silvia ni ada Mini GT. Yang ini pernah item saya nak saya memang suka. Yang ini untuk Mini GT, untuk Nissan Silvia. Untuk Supra yang ni ada Pop Race. Ini dia Pop Race yang top secret. Kalau yang ni Mazda RX-7, yang ni banyak. Saya ada Takumi punya ni, bukan Takumi lah, Mazda Ray Amemiya daripada Initial D. Dan juga ini ni kira saya nak perlukan ruang lebih banyak lagi lah. Sebab kan ini hardware kan, jadi macam gitu lah. Kalau saya nak tu lah, nak lepaskan lah. Jadi itu saja. Siapa yang berminatkan item-item ini, sila DM saya dekat Alif Walker 02. Saya nak lepaskan item ini ni. Ban, yang putih-putih macam mana? Putih-putih? Yang mana? Oh ya, yang ini kan? Ni kan? Yang ni tidak. Yang tak jual. Yang ni sebab saya katakan ni dekat saya punya ni saya dekat komuniti ni sudah hantar kan saya punya hasil ni. Ini saya nak custom. Yang ini ni yang anniversary punya Proton Saga warna putih. Lepas tu satu komen saya baca, bang, apa bezaan yang ini ni, yang regular dan juga ini? Yang sebenarnya tidak ada beza sebenarnya. Saya tunjukkan nampak ni, bahagian tayar sini ni sama je, semua beza. Dia punya beza kat ini. Tak tahu nak kata Silver Series ke ataupun Anniversary Series. Sebabkan ini ni hanya ada kat Malaysia saja. Tak tahu ada kat Indonesia ataupun negara yang ada. Rasanya ada, cuma susah sikit lah. Lagi pula ini kereta yang saya nak
Sebab apa? Saya sudah ada. Bukannya in real life lah, kereta lama kan. Pengusaha kaun putih kan, buat kebun ke, buat hantar barang ke, kereta ni paling banyak di Malaysia. Kereta lama, nak macam mana? Tapi saya paling suka potong wheel lah. Kalau di custom lagi ni, bagi ready art, yang ni saya nak simpan. Sedih juga nanya. Tapi macam mana? Ini dah hidup sebagai kolektor. Jadi manis yang 3 ini saya akan jual. Total 3 item ni 200.5. Kita boleh bincang lah. Tapi saya akan hantar dekat area besok sahaja. Ya, besok sahaja. Jadi, ya, siapa-siapa nak ni sila DM ke ID saya ni. DM dekat Instagram saya ataupun IG. Saya letakkan di sini ya. Yep. Jadi ya, patin sudah ada lagi bagus. Ya. Yang ni paling banyak ini. Yang ni paling banyak option ini. Kalau Supra ada ini saja. Ya, tinggal pengganti ni saja. Tapi saya memang takkan jual lah rasanya. Yang ni tak jual. Yang ini ada orang dah cok. Bukan cok lah, lebih pada sebagai red lab ataupun uji kaji. Bukan lab lah, sebagai tumbal projek saya ni. Yang ni tumbal projek saya. Aduh. Itu saja review saya. Ali Walker di sini. See you in the next video. Bye bye guys. Sekali lagi. Siapa yang nak 3 item ini? Siapa nak 3 item ini ni? Yep, saya nak jual bundle terus dah. Ya, di sini. Sila boleh check di bahagian sini ya. Saya punya IG atau bukan IG. Instagram saya ataupun IG saya ni Alif Walker 02. Yep, itu saja daripada saya. Bye bye. Siapa nak sila PM lah. PM ke DM ke. Ya. Itu saja. Bye bye. Sedih nampak ah. Aduh. Sabar. Ini bukan giveaway saya nak jual. Ini bukan giveaway. Saya ulangi, bukan giveaway. Bukannya saya nak jual. Jangan salah faham. Ini bukan giveaway.